Macam ni rupanya pakainya. Senang je rupanya. Kenapa rasa macam nak jatuh ni? First time pakai kain ihram ke tu? Ya bang, memang first time ni. Tapi itulah, masih nak terjatuh je. Saya kurang yakin lah. Kalau first time, memang akan jadi macam itu punya. Kenapa tak pakai tali pinggang? Kalau pakai kan, lebih stabil. Tak bolehlah nak kena asyik pegang kain itu. Lah, boleh ke? Bukankah benda tu benda yang berjahit? Kenapa tak boleh? Tali pinggang tu bukanlah sebahagian daripada pakaian yang bercantum dan berjahit. Ia hanyalah sekadar perhiasan dan ada pula tujuannya. Oh, patutlah. Tak adalah asyik kena tak pegang dan tahan je ni. Rupanya umrah ni banyak benda yang kita kena belajar.